Hello semuanya, saya Iqbal Twin dan kali ni kita sambung semula episod 3 dari Minecraft Hardcore Malaysia episod ketiga. Episod 4. Baiklah. Macam yang korang tahu, di episod 2 saya telah membuatkan banyak progres. Dan malam ini aku nak keluar dari sini. Dah sampai masanya untuk kita menjelajah, mencari makanan. Baiklah, kembali lagi dengan saya Iqbal Twin. Jangan risau, saya telah okay. Make sure aman sekeliling. Labah-labah. Mesti jom lari. Ada baby zombie duk. Lari dulu tak sih? Ada khas terlihat. Wow. Okay, macam yang korang nampak kat atas tu ada skeleton. Itu ibarat susah dekat hardcore. Nak tanya kita kena jalan lain ni. Sudah. Jom lari. Ada skeleton, ada creeper. Spawn, diorang punya spawn tak ngotak. Kita tak ada makanan, geng. Jadi kita tak boleh regen. Mari kita lari dari semua tu. Kita berenang merentasi lautan. Alamak. Jangan jalan di situ lah. Kita harus pergi cok. Mencari tempat aman juga kalau ni. Aman kah? Okay, kita ada island kecil ni. Benda apa yang menyala tu? Coral reef. Okay, ada skeleton kat situ. Banyak juga khas. Jadi kita akan saya tak boleh buat boat. Okay. Dah mula susah. Jadi kita akan berenang. Susah. Okay, aman. Jadi tak apa-apa yang menarik macam tu. Okay, cuma benda-benda yang menyala. Kita ke sana. Ada zombie villager, geng. Banyak. Larilah, lari. Lari banyak sangat. Tak cukup kuat. Banyak pun mati ni. Ini tempat ni. Okay, lari. Saya kena lari. Kita kena lari, geng. Ada skeleton. Susah juga nak berenang ni.
Kita akan berenang berentasi lautan. La 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 la. Kita ni cari sebuah tempat yang sesuai. Kalau tempat ni tu susah cari makanan, cari benda-benda. Kita akan menjelajah dulu. Okey, sementara saya tengah berenang ada 2 dolphin. Diorang berenang dengan saya dan saya agak menerima penemanan diorang. Ada drown tu, baik kita terbelah ni. Dia dekat dengan darat tu. Daratan. Kita rehat dulu. Kita akan ambil kat sana je. Hai dolphin. Hai. Dolphin. Nah, hadiah. Terima kasih. Sama-sama dolphin. Kenapa nak dolphin? Okey. Ada banyak skeleton, geng. Ada 3. Tu dah cukup untuk membunuh. 3 skeleton tu tembak. Mati terus kalau jam tembak tu. Kenapa? Dua-dua ni kenapa? Macam ni diorang nak apa? Tak lapar ni. Diorang nak apa tu? Tak tahu diorang nak apa. Aku dah lama tak main Minecraft. Aku tak tahu apa-apa pasal dolphin. Sekurang-kurangnya kita jumpa daratan baru. Sana kita mengambil kayu. Okey. Kita kehabisan banyak kayu sebelum ni. Jadi saya cadang untuk ambil beberapa. Oh mak. Bahaya ni kalau jatuh. Skeleton Skeleton tembak ni mati. Jatuh. Okey, mari kita sambung perjalanan. Teruk. Kalau korang ingat di episod lain, saya pernah jatuh tanpa tak nampak sangat. Baiklah, haraplah kita tak jatuh dengan teruk dan fatality. Secara fatal, aduh, itu bukan makanan. Tak boleh lari kalau tak ada makanan. Baiklah, kita akan belajar. Kalau kita jumpa apa-apa, kita akan bunuh dan jadikannya sebagai makanan. Haraplah ada makanan. Lapar, cok. Ngebar tinggal 3 je tu. Baiklah, kita akan turun. Turun gunung ini dengan keadaan tenang. Saya berjalan mencari makanan. Saya tak ada makanan ke? Ada di sana melon slice. Tapi tak boleh makan. Tak boleh makan benda ni, tak boleh guna. Oh, ayam. Bruh. Okay, mati.
Saya tengah tak ada furnace juga, tapi tak apa, kita... Oh, hanga. Itu baru. Kita tak ada bed lagi, kan. Kita ada satu wool. Perlukan lagi 2. Marilah kita jalan-jalan dulu. Berjalan merentasi segala biome. Itu plains biome ke? Iya, plains biome. Let's go, kita armadillo. Ih, tak drop. Okey, itu wool kedua. Okey, kita dah mula ada progress. Lembu. Makanan. Mari sini. Slice. Kaput. Slice. Okey, tu bunyi apa? Okey, dah mula menyeramkan. Jungle biome. Oh, sheep. Baiklah, kita cuma perlu jalan ke tempat lain. Saya tak suka jungle biome, guys, sebab dia orang terlalu tebal untuk saya menjelajah. Jadi kuda. Saya setelah sekian lama saya cari. Okey, jom kita naik diorang. Oh, yes, dapat kawan. Let's go. Disconnect. Sekarang jelajah kita makin laju. Mari kita menjelajah. Kita ikut sini. Wow. Ini masih terlalu awal. Tinggi juga dia lompat. Macam mana aku nak buat kuda aku seberang ni? Tak. Sini, aku tak ada apple. No. Kuda. Macam mana ni, geng? Tak guna. Sini. Ayo, sini. Sini kuda. Boleh. Sini. Cepat. Kena tinggalkan juga. Selamat tinggal kuda.
Background ke? Maju kau. Menjauh kan? Oh, kuda. Aku tak ada list. Tak ada lead. Kita akan buat ni. Kita letak bed. Buat ni. Letak katil. Sekarang kita buat kasut. Dah kita ada kasut. Tak boleh sprint. Kena mining. Apa? Hebat juga buat regeneration ni. Teruskan perjalanan. Wah, susah ni. Okey. Kita kena mining sekejap. Saya perlukan banyak batu. Saya perlu buat furnace geng. Cukup. Dan dapat fokus. Kita mula masak yang ini. Ikan kawal. Gunakan sedikit kayu. Letak bed. Hari pun nak malam. Dan kalau saya tak tidur juga, saya tak banyak tidur 3 hari. Jadi daripada menghadap phantom, baik kita tidur. Okey, ni bunyi tu, bunyi tu. Nak tidur oi. Cepatlah turun. Okey, bulan dah naik, tidur. Okey, selamat pagi. Cukup 5. Baiklah, stick selalunya paling banyak bagi hanga. Dah, mari kita sama menjelajah. Dah. Baiklah. Suara saya banyak kali hilang dalam beberapa hari ni. Minggu ketiga saya masih belum pulih. Dan masih dalam penjelajahan.
menarik. Kawasannya agak luas. Jadi saya yakin kita patutnya boleh jumpa sesuatu. Wow. Itu. Okey, ini mengejutkan sangat. Wow. Dah capai. Itu dah nak capai langit weh. Tempat apa? Ini apa siut? Macam generation yang salah buat. Apa? Jom kita jalan, kita mengelilingi benda ni dulu. Aku ingatkan tu villager boy. Ni bukan ke pokok savana? So ni kawasan savana biome. Pokok savana ni. Ni pula pokok wak. Korsted. Aku tak rasa. Ini bukan mod. Aku tak ada pasang mod. Tak pasang mod je. Okay. Drowned. Aku tak ada pasang mod. Jadi aku tak tahu ni apa. Dia kuda lagi. So aku tak ada saddle. Aku tak ada mod. Setting. Sekejap. Aku tak ada pasang mod. Aktif cuma ni. Yang aku ada cuma ni. Tak ada apa-apa langsung. Okay. Jadi ni bukan saya. Patut ke saya jelajah? Tak. Baik, saya cuba jalan pusing mengelilingi benda ni dulu. Besar juga gunung tu. Ada perasaan susah untuk daki. Dah. Tu kau ke? Kena ayam. Mungkin cukup dulu. Saya tak sedap hati. Jadi saya mungkin akan end dulu. Apa-apa pun itu saja daripada saya, Iqbal Twin. Semua kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Atau korang akan terlepas video-video upload baru saya. Itu saja dari saya, Iqbal Twin. Dan selamat menonton. Semoga korang just enjoy video ni. Dan selamat tinggal. Bye-bye.